Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih TV3. Hari ini adalah berkenaan isu kebanjiran peniaga-peniaga warga asing di sekitar Kuala Lumpur. Di mana baru-baru ni saya lihat di mana Datuk Bandar bagi kenyataan di mana berlaku kebocoran di maklumat dalam DBKL. Hari ini ikhlas sekali lagi ingin menegaskan di mana pegawai-pegawai DBKL sendiri terlibat, di mana mereka menggunakan nama adik-beradik ataupun saudara mara dapatkan lesen dan halibabakan kepada warga asing. Sama juga dengan polis. Ini yang berlaku. Sebelum ni memang kita dah hantar kepada SPRM dan kepada Yang Amat Berhormat PM dan kepada Datuk Bandar pada 15 hari bulan 3 kita dah hantar memo berkenaan isu tersebut. Maka hari ini ikhlas ingin menegaskan di mana saya minta kerajaan tubuh satu jawatankuasa khas, badan khas untuk benteras peniaga-peniaga warga asing ni. Di mana kita boleh lihat bila DBKL buat operasi, dia salahkan immigration. Ini tanggungjawab immigration. Lepas tu immigration pula salahkan DBKL. Dan polis pula salahkan immigration. Ini yang berlaku sampai hari ini. Saya minta Yang Amat Berhormat PM tubuh satu jawatankuasa khas untuk menteras peniaga-peniaga warga asing pada hari ini. Kita boleh lihat dalam sekitar Kuala Lumpur ni 90% adalah peniaga-peniaga warga asing. Ada yang menggunakan IC palsu untuk menteras peniaga-peniaga warga asing ni. Di mana kita boleh lihat bila DBKL buat operasi, dia salahkan immigration. Ini tanggungjawab immigration. Lepas tu immigration pula salahkan DBKL. Dan polis pula salahkan immigration. Ini yang berlaku sampai hari ini. Saya minta Yang Amat Berhormat PM tubuh satu jawatankuasa khas untuk menteras peniaga-peniaga warga asing pada hari kita Kuala Lumpur ni 90% adalah peniaga-peniaga warga asing. Ada yang menggunakan IC palsu, ada yang menggunakan pas student. Dan saya harap Kementerian Pengajian Tinggi kena ambil tindakan terhadap kolej-kolej di mana ada berlaku sindiket. Mereka bawa masuk student dan akhirnya mereka jual kepada individu tertentu supaya mereka dapat berniaga di sekitar Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan lain. Ini yang berlaku. Dan hari ini ikhlas mendesak sekali lagi di mana ada terlibat juga dalam isu peniaga warga asing. Ikhlas hari ini kita nak kategori di mana ada 3 jenis NGO terpelajar, NGO baru belajar, NGO kurang ajar. Ada 4 NGO yang kurang ajar di mana sebelum ini saya pernah menegaskan memang makhluk perosak yang merosakkan nama baik kerajaan dan yang mewakili penjajah dan peniaga kecil. Ini yang berlaku dalam wilayah persekutuan pada hari ini. Mereka terlibat dan bersebaran dengan peniaga-peniaga warga asing. Sebagai pengurusi kesihatan, mereka harus jaga kebajikan peniaga-peniaga tempatan, bukan lindung pada hari ini. Sepatut NGO kena bersama-sama benteras isu ni, bantu kerajaan yang sedia ada ni. Kita dah cukup baik dah Yang Amat Berhormat PM siang malam peniaga-peniaga kecil. Akhirnya NGO yang terlibat ni dengan peniaga-peniaga warga asing, mereka lah yang merosakkan pada hari ini kita lihat. Dan sekiranya isu ni masih berlarutan, ikhlas akan buat satu tangkapan awal citizen arrest. Memang peniaga-peniaga tempatan dah bersedia pada hari ini. Mereka akan tetap buat tangkapan awam. Sekiranya isu ni, saya minta pemimpin-pemimpin bahagian dalam wilayah persekutuan, terutamanya pemimpin UMNO, kena ambil serius dalam isu ni. Di mana kita boleh lihat pada hari ini kebajikan ahli kita sendiri di mana tak dijaga. Sepatut orang tempatan lah dibagi peluang untuk meniaga di sekitar Kuala Lumpur. Sedang kita boleh lihat bangunan-bangunan besar ni dimiliki oleh bangsa lain. Takkan peniaga-peniaga kecil pun kita nak bagi kepada warga asing. Sepatut kita bagi peluang usaha-usaha Melayu untuk mencari sumber rezeki dalam wilayah persekutuan, dalam Kuala Lumpur terutamanya dalam ibu kota. Kalau kita dah selama 66 tahun berjuang nak meningkatkan ekonomi orang Melayu, tapi akhirnya hari ini kita boleh lihat dipenuhi dengan warga asing. Dan hari ini saya minta pemimpin bahagian turun padang, jaga imej kerajaan yang sedia ada. Ikhlas dah buat kaji selidik, rata-rata peniaga tempatan salahkan kerajaan disebabkan kerana pegawai DBKL, polis, immigration. Ini yang berlaku pada hari ini. Rakyat tempatan kata ini semua salah UMNO,
salah kerajaan Barisan Nasional. Ini yang berlaku pada hari ini. Maka hari ini ikhlas bertindak untuk menyelamatkan imej kerajaan Barisan Nasional. Bukan kita nak lawan kerajaan atau tentang DPKL, bukan. Dalam DPKL sini kita ada 1,584 penguat kuasa. Mana pergi mereka? Mana pergi tanggungjawab mereka? Mereka lah harus bertanggungjawab dalam isu ni. Saya mendesak Datuk Bandar yang baru ni. Saya rasa Datuk Bandar baru ni baru tengah mengaji tentang isu peniaga warga asing. Saya rasa saya minta Datuk Bandar buat satu program, cari jalan macam mana nak penteras peniaga-peniaga warga asing. Ikhlas bila-bila masa kita boleh kerjasama, tak ada masalah. Saya minta Datuk Bandar Kuala Lumpur buat kaji selidik berkenaan isu maklumat ni bocor. Dan ikhlas pula kita minta SPRM kaji semula lesen yang telah didaftar, siapa sebenarnya, ada tak related dengan pegawai-pegawai DPKL ataupun polis. Tapi ikhlas ada bukti. Kalau Datuk Bandar nak, ikhlas ada bukti. Setakat ni kita memang selalu maklumat kepada SPRM. Kalau Datuk Bandar nak, kita boleh tunjuk bukti. Isu kaum India ni, kita sering dengar pembangkang selalu kata kaum India dipinggirkan, tidak diberi peluang untuk berniaga. Macam-macam isu. Dipinggirkan, tak diambil kira, dianak terikan. Tapi bila kita tengok, bila kaum India diberi peluang, kalau contoh yang drastik, kedai bunga pun diuruskan oleh warga asing India, bukan kaum Malaysia. Yang kedai sari, jom ambil contoh kedai sini kaum India. Berapa orang warga negara warga asing ni, makin sehari kita tengok warga asing ni makin melampau. Peluang sepatut untuk peniaga-peniaga kecil ni, sepatut untuk Bumi Putra. Sekarang Bumi Putra makin terpinggir. Dengan perkataan lain, Bumi Putra tidak diberi peluang. Sebab peluang peniaga yang ada semua disapu oleh warga asing. Sekarang bagi pihak bagi peniaga macam saya, peniaga kecil macam saya rasa benda ni memang salah pentadbiran yang sedia ada. Datuk Bandar DPKL harus bertanggungjawab dalam benda ni. Kita nak DPKL dan Datuk Bandar haruslah telus dan lebih bertanggungjawab dan tegas semaksimum mungkin. Di sini saya berjanji kalau DPKL dan Datuk Bandar dan siapa-siapa yang bertanggungjawab tak ambil tindakan, kami akan ambil tindakan sendiri. Kami akan halau, kami akan tangkap warga-warga asing yang berniaga di kawasan asing ataupun peniaga asing ni sebenarnya dah lama. Tapi Datuk Bandar silih berganti. Tak ada satu Datuk Bandar pun yang betul-betul keras, betul-betul berjuang untuk menghapuskan mereka. Tapi Datuk Bandar yang ada pun cakap makan gaji, balik, makan gaji, balik. Dia tak betul-betul lumus nak menteraskan mereka ni. Bandaraya ada staf belas ribu orang. Dia duduk kopi kedai kopi siang hari, malam hari balik. Jadi kalau datang kerja, makan gaji buta, tak payah kerja lah. Ini bandaraya, bukan sik, bukan mitra dah. Ini bandaraya. So bandaraya tolong ambil berat. Kalau dah 1,854 orang penguasa tak boleh buat kerja, so declare resign. Itu saja. Dan kami nak bersemuka dengan Datuk Bandar secara face to face di dalam bandaraya sendiri.